Lagi mesti dalam perkara apa yang wajib mati. Dalam perkara apa yang hanapa tak mendang. Najib perkara yang hanapa tak mendang, hanapa yang mendawah. Perkara pedang dialat agama Islam, dialat bangsa Aceh. Yang perkara yang wajib tak mati. Perkara-perkara yang hanapa tak mendawah, perkara-perkara sembahyang tarawih pada merakaat sembahyang tarawih. Yang kita sembahyang 8 rakaat, sembahyang 12 rakaat, yang sembahyang waktu rakaat. Yang perkara tak mendawah ya. Jadi biarkan aja sembahyang, guru yang galak sembahyang. Yang mendawah perkara-perkara lagi haji kunut yang dia sembahyang subuh. Apa dia mendawah? Soalnya kunut. Baik ke? Ini bukan perkara dia putri be umat. Tapi perkara Jawa ya ganto agama Islam Pancasila inang gerwacanya tempat payah tamudang. Jawa ya purun rawa ya purun rawa kacek waceh ya pegaji pemerintah. Ya nyampai tamudang.